Hai semua, dalam video ini kita akan belajar tajuk yang terakhir iaitu hari dan tarikh. 星期和日期. Perkataan baru untuk tajuk ini. Yang pertama, 今天. 今天 hari ini. 明天. 明天 hari esok. 昨天. 昨天 hari semalam. 星期. 星期 minggu. 有空. 有空 ada kelapangan. 看电影. 看电影 menonton wayang. 月. 月 bulan. 日. 日 hari. 祝. 祝 mengucapkan. 生日. 生日 hari jadi. 生日快乐 selamat hari jadi. 生日会. 生日会 jamuan hari jadi. Perkataan 星期 bermaksud minggu, tetapi pada masa yang sama ianya mempunyai maksud yang lain. Apabila nombor tambah ke tambah 星期, ianya bermaksud bilangan minggu. Contohnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Manakala jika nombor diletakkan di belakang perkataan 星期, ianya bermaksud hari dalam minggu. Contohnya hari Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Seterusnya kita lihat pula fokus bahasa. Berikut merupakan nama-nama hari dalam bahasa Mandarin. Isnin, 星期一. Selasa, 星期二. Rabu, 星期三. 星期四 Khamis. 星期五 Jumaat. 星期六 Sabtu. 星期日 atau 星期天 bermaksud Ahad. Hari-hari dalam bahasa Mandarin menggunakan nombor. Bermula daripada 1 iaitu Isnin dan diakhiri dengan 星期日 dan 星期天. Untuk bulan pula, dalam bahasa Mandarin juga menggunakan nombor. Contohnya January 1月, February 2月, March 3月, April 4月, May 5月, June 6月, July 7月, August 8月, September 9月, October 10月, November 11月, December 12月. Turutan tulisan tarikh dalam bahasa Mandarin adalah disusun bermula dari tahun, bulan dan kemudian hari bulan. Susunan ini adalah terbalik mengikut kebiasaan tulisan tarikh dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contohnya, 28 Mac 2009 bermula daripada hari bulan, bulan dan tahun. Untuk bahasa Mandarin pula, mula dengan tahun, kemudian bulan dan hari bulan. Ini merupakan gambaran susunan tarikh dan hari dalam bahasa Mandarin. Bermula daripada tahun, kemudian bulan dan hari bulan. Dan jika terdapat hari dalam minggu pula, kita boleh letakkan di akhir sekali. Seterusnya kita lihat pula latihan ayat. Ayat yang pertama ialah berkaitan dengan cara untuk bertanya hari apa hari ini. 今天是星期几? 今天是星期一. Hari ini ialah hari apa? 今天是星期一. Hari ini ialah hari Isnin. 明天是星期几? Esok ialah hari apa? 明天是星期三. Esok ialah hari Rabu. 昨天 bermaksud semalam. 昨天是星期几? Semalam ialah hari apa?
昨天是星期四 atau 星期日. Semalam ialah hari Khamis atau hari Ahad. Ayat yang kedua pula ialah 明天是几月几日. Ini merupakan soalan untuk bertanya tarikh. 明天 esok, 是 ialah 几月几日, berapa bulan, berapa hari. Cara nak jawab pula, 明天是8月31日. 明天 esok, 是 ialah 8月 bulan 8, 31日, 31 hari. Bermaksud 31 hari bulan 8. Perkataan 明天 juga boleh diubah dengan 今天 dan 昨天. 今天 hari ini, 昨天 semalam. 今天是几月几日? 今天是5月13日. Hari ini ialah bulan 5, 13 hari bulan. 昨天是几月几日? Semalam ialah berapa bulan, berapa hari. 昨天是1月9日. Semalam ialah 1 bulan 9 hari. Dan contoh terakhir pula, 12月20日, bulan Disember, 20日, 20 hari. Ayat yang ketiga pula ialah bertanyakan hari jadi. 你的生日是什么时候? Awak punya hari jadi ialah bila masa? 我的生日是5月18日. Saya punya hari jadi ialah bulan 5, 18 日, 18 hari. Dalam arti kata lain, 18 hari bulan 5. 2月29日, bulan Februari, 29 hari. Atau 29 hari bulan 2. 4月1日, 4 bulan 1 hari. Atau 1 hari bulan 4. 12月31日, bulan 12, 31 hari. Atau 31 hari bulan 12. Seterusnya kita lihat pula bahagian dialog. Dialog ini melibatkan 2 individu, iaitu Li Qiang dan Ha Shan. 今天是星期几? Hari ini ialah berapa hari? 今天是星期五. Hari ini ialah hari Jumaat. 明天是星期六. 你有空吗? Esok ialah hari Sabtu. 你有空吗? Awak ada kelapangan ke? 我有空. Saya ada kelapangan. 明天我们去看电影好吗? Esok kita pergi tengok wayang. Baik ke? 好啊. 明天见. 好啊 bermaksud baiklah. Esok jumpa. Dialog yang kedua pula melibatkan Li Sha dan Mutu. 明天是几月几日? Esok ialah berapa bulan, berapa hari. 明天是4月6日. 明天也是我的生日. Esok ialah 4 bulan 6 hari. Esok juga ialah saya punya hari jadi. 是吗? 祝你生日快乐. 是吗 bermaksud betul ke? 祝你生日快乐. Mengucapkan awak selamat hari jadi. 谢谢. 你的生日是几月几日? 谢谢. Terima kasih. 你的生日 awak punya hari jadi. 是 ialah 几月 berapa bulan, 几日 berapa hari. 我的生日是6月24日. Saya punya hari jadi ialah 6 bulan 24 hari. Atau dalam arti kata lain, hari jadi saya ialah 24 hari bulan 6.
明天我家有生日会，请你来我家。明天, esok, 我家, saya rumah atau rumah saya, 有 ada, 生日会, jamuan hari jadi. 请你来我家, sila awak datang rumah saya. 好啊，谢谢你。好啊, baik ah. 谢谢你, terima kasih awak. Dalam video ini, anda telah belajar bagaimana menyebut hari dan tarikh. Ingat, tarikh perlu disebut bermula daripada tahun, kemudian bulan dan hari. Itu saja video untuk kali ini. Kita akan jumpa pada video yang akan datang.